Part 2. Ini adalah part 2 sekolah Brook Haven. Okey. Lebatnya hujan. Ada cik. Sekarang dah pukul berapa, cikgu? Pukul 8. Alamak. Mana anak cikgu? Oh, dia tadi dah belajar ujian dah. Habis tu dia dah balik. Tapi dia baru main arcade dengan saya, cikgu. Ya ke kamu penipu? Mana ada, saya tak fitnah. Okey. Tapi kamu nak kena pergi guru besar sebab semalam kamu tak pergi bilik guru besar. Aduh. Semalam kan saya tak buat kesalahan. Ada waktu dulu. Yelah, cepatlah jalan. Ini dia. No. Ya, ya guru besar. Ni bukan cikgu tadi ke? Cikgu, bunyi apa ni? Oh, okey. Sambung. Cikgu. Apa kesalahan saya? Kamu selalu datang lambat. Sekejap, cikgu. Kenapa ada kucing, cikgu? Oh, tu kucing saya. Mana boleh bawa kucing pergi sekolah, cikgu? Dah diam, berarti dah saya rotan. Yelah. Main handphone dululah. Kamu ni saya akan ambil handphone kamu. No. Aduh, kena rampas. Okey. Tengoklah dalam ni ada apa je. Bro ni siapa je? Tak tahulah. Kamu kena denda. Duduk kat luar kelas sampai malam. No. Kamu nak kena bersihkan satu sekolah dengan kantin. Seriously? Okey. Jadi tak ada belajar lah, cikgu. Jadi tak ada belajar. Yeay. Belajar. Stop. Belajar. Lah. Kau dah start YouTube ke belum? Belum. Cikgu. Ada orang mengacau, cikgu. Cikgu, siapa nama dia? Cikgu akan belasah. Nama dia Cikgu besar. Dah lah, cikgu. Saya nak vacuum ni. Sekejap. Saya ambil vacuum sekejap. Dekat bilik janitor tu. Okey, dah ambil. Kenapa dengan cikgu? Cikgu cakap dengan dinding ke, cikgu? Kenapa cikgu ketawa secara tiba-tiba? Padam. Okey, dah padam. Bro ni siapa je? Saya akan cuba call. Ding. Oh ya? Oh, anak cikgu. Oh, dia kawan Torias. Oh. Okey dah. Bye. Cikgu buat apa, cikgu? Tak ada buat apa. Cikgu nak saya bantai ke, cikgu? Saya nak bantai awak. No. Mak saya dah pernah ajar saya bantai orang. Ya. Yeay. Kalah. Okey, jom sambung. Kamu dah tak boleh sekolah di sini lagi. Nah, makan ubat, cikgu. Sorry. Kalau kamu boleh sekali, cikgu takkan kasih kamu datang sekolah ni lagi.
Itu adalah poison. Matilah cikgu. Ha? Yeay. Okey. Nak bawa dia pergi mana? Saya pun tak tahu. Okey. Nak buat apa ni? Nak buat apa? Nak buat apa? Kau nak kena buat ni. Angkat aku pergi tempat eksperimen. Dah senang. Kenapa cikgu dah mati pun masih bercakap? Okey. Nah, poison. Basuh mulut cikgu dulu. Okey dah. Siap. Okey. Saya akan naik kereta guru besar. Kuasa Lilita Piu. Mana cikgu? Mana cikgu? Tu cikgu. Oh, bye-bye. Oh, jadi saya pun boleh ponteng ah. Tak boleh. Habis tu? Kau nak kena duduk sekolah sampai seminggu hari. No. Okey, cikgu. Lari. Saya ada dengan Wiz satu lepas saya naik train. Ada kekelik kat sini. Puas tu. Halilintar Omega. Piush. Mahaha. Sudah telefon. Lari. Pergi mana? Tu. Kita nak kena jadi. Damn. Tapi saya akan call dia. Ya Allah. Untuk Rias. Okey. Ni. Kita nak kena pakai siren. Kita nak kena buka mulut kuat-kuat. Aduh, tidur. Apa benda tu? Cikgu akan menentukan rumah kamu. Alamak. Okey, dah habis drama. Dah habis.